Jangan cabar. Ini pemuda UMNO. Nama saya bukan Anwar Ibrahim. Ahmad Saleh, Barwa, aku nak beritahu kau. Anwar Ibrahim tu bukan adik kau. Faham tak? Bukan label kau nak cabar dia. Bukan taraf kau. Berkokok dalam kampung sendiri je. Bukan taraf kau, Akmal, Anwar Ibrahim tu. Bukan label kau. Faham? Umur 27, kau dekat mana? Kau tengah patu ceng lagi lah. Dia dah masuk ISA lah, bela orang miskin. Kau siapa? Kau ingat Anwar Ibrahim tu adik-beradik kau? Yang boleh kau gaduh masuk mahkamah, saman menyaman adik-beradik. Keluar satu lubang lah. Saman menyaman. Sampai kau kalah kena bayar dekat abang kau kan? Jadi kalau kau tak nak hormat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kau tak nak hormat dia sebagai Presiden PKR, engkau hormat dia sebagai orang tua. Bukan adik-adik kau, sial. Faham? Anwar Ibrahim tu bukan adik-adik kau. Dah taraf bapak kau. Jangan biadab. Kau nak bersama dengan PAS, bersama dengan Perikatan Nasional, parti yang kafirkan kau, parti yang laknatkan kau. Faham? Parti yang kata kau macam-macam, itu kau punya pasal. Tetapi ingat, kalau Kamil Mumin tak boleh nak bela Anwar Ibrahim, aku tolong bela. Engkau hanya bercakap dalam kandang kau sendiri je, menyalak macam anjing tak ada gigi. Bukan label kau lah, Akmal. Anwar Ibrahim tu bukan taraf kau. Kita orang daripada muda mengikut dia lah. Faham? Nak beritahu kau. Dia kena humban dalam ISA. Kerana apa? Kerana membela orang miskin di Baling Kedah. Engkau dekat mana? Polis pun tak pernah jentik kau lah. ISA pun kau tak pernah jengah muka pintu dia lah. Bukan taraf kau.